Okay. Okay, itu je. Kartish. 괜찮나? 안 괜찮아. Hai korang. Sekarang 7.13. Kita orang dah naik dekat Black Academic dan ready untuk ujian mendengar sekejap lagi. So first kita orang ambil ujian mendengar. Lepas tu aku ada check thalassemia. Lepas tu vaksin. And then the last one is barbecue. Lepas tu kita orang balik. So pagi ni ujian mendengar dulu. Kita orang duduk like at one place je sebab memang kita orang kena berkumpul kat situ pun. So aku balik kelas pun sebab aku nak hantar aku punya file. So yeah. Sekarang 7.58. A few minutes before kita orang masuk day 1 untuk ujian mendengar bahasa Melayu. Lepas ni check thalassemia. Mana aku nak kasih? So tengah ready. Aku lapar, aku tak sabar barbecue nanti. Tapi tak apa, kita kena mendengar dulu. Harap tak tidur lah sebab bahasa Melayu mengantuk tu. Kita orang baru habis exam, kita orang baru habis mendengar bahasa Melayu. So nak sambung dengan check thalassemia. Dia check thalassemia tak semua, aku salah seorang yang kena check thalassemia. So sekarang pukul berapa? Sekarang pukul berapa? Oh, okay. Anis, sekarang pukul berapa? Tengok phone. Tak ada bateri. Oh, tak ada bateri. Alamak, sabar. Like 8.35 gitu. Sekarang pukul berapa? Okay, so sekarang 8.37. Guys, so sekarang kita orang dah on the way nak pergi check thalassemia. Thalassemia kali kedua sebab aku Kali kedua buat. Kali kedua doh. So wow. Sekarang pukul berapa Tina? pukul 9.18. 18 ya? 9.18 So 9.18 kita orang kena pergi ambil darah Orang lagi. lain tengah best BBQ kita orang. Kita orang kena check darah tapi tak apa. Let's go. Kejap lagi vaksin pula. Aku dapat 2 cucu hari ni. Satu thalassemia, satu lagi vaksin. It's crazy work. Aku sumpah takut. Like, aku takut ngilu tu. Sekarang 9.32. Masih belum ambil ujian darah thalassemia. Tapi hampir. Takut. Tak, aku tak takut. Aku excited nak kena cucuk-cucuk ni. Tapi sebab aku dah ambil 2 kali. So takut apa result ni. So korang, kita dah habis thalassemia. Sekarang ni tengah tunggu vaksin pula. Kita orang last sebab kita orang baru ambil 1 cucuk. So kena tunggu lagi 1. Kena tunggu sikit untuk ambil lagi 1 cucuk. Ni kroni-kroni yang kena 2 cucuk. Nisa, kau jangan cakap Baru settle. Pukul setengah and I tak dapat lagi vaksin influenza. Tapi tengah tunggu sebab diorang tengah cucuk. Might take a while. Okay, sekarang 10.48 aku dah ambil vaksin. Okay. Yay! Settle. Aku nak tengok reaction kau dah. Dah settle vaksin. Lepas tu nak pergi makan. 10.56 aku dah selesai vaksin. So sekarang kita pergi PUM sebab nak makan. So let's go. Ya Allah, tak sakit pun. Kita ni dah start ambil makanan. Adina, makan. Sekarang pukul berapa? Aku kena update setiap 11.20. So 11.20 kita dah start makan. Hey, this is for my vlog tau. Nak pukul berapa kambing? Tambah lagi ni. Alhamdulillah. 12.36 aku baru habis tolong-tolong untuk barbecue. Lepas tu kita makan kek. Lama weh. Okay, sekarang dalam 12.42 kita orang dah start kena kemas-kemas tempat. Hey guys, and kita orang dah boleh balik lepas kita kemas. Sekarang 12.58 and aku dah on the way balik. Nak balik.
And aku dah nampak dah kereta mak kat situ. So aku akan tabik aku yang ni dulu kat situ, lepas tu baru aku akan masuk dalam. Kita orang dah boleh start balik ke 1. Okay, tapi sekarang pun dah ke 1, tapi aku nak bawa tu barang tu. Dia boleh bagi buat vlog sampai balik tadi lah, sampai dah kereta. Kakak plan nak buat vlog semalam ni, maknanya sehari. I'll be tired tu. Tahan nak balik.